matangkan konten saya. Kali ni saya nak bawa korang pergi ke saya set up barang niaga. Okay, kita buat part 1. Okay guys, jom kita saya pergi cari barang-barang niaga. Ini part pertama lah. Kita cari barang air dekat Stangi JB. Korang jangan lupa untuk saya sampai habis video, okey? Okay, korang jom ikut saya pergi beli sarapan dulu. Hari ni kita makan benda murah lah. Sarapan bawa cari barang niaga dekat Stangi JB. Hai guys, kita dah beli makanan kita. Ni dalam RM20. Kita makan sama kenyang. Saya beli ni lah, lemon tea dengan roti jagung untuk sarapan. Ni kita nak pergi cari bas pergi ke Stangi. Bagas Stangi kita pergi bandar, keluarkan duit kejap. Lepas tu kita pergi ke Taman Lonci tengok meja. Ini kita akan naik Jejantas. Kita tunggu belahan ni. Belahan ni tunggu bas. Siapa yang dah biasa naik bas berhenti-berhenti tahulah macam mana nak survive. Kalau macam baru nak belajar tu agak susah sikit lah. Sebab bas ni sekarang laluan dah bertukar. Dia tak sama macam dulu. Ni sarapan saya guys. Isi dia berbaloi lah walaupun RM1. Bantuan dalam bas ni korang tak boleh mabuk. Mabuk takut muntah lah. Muntah driver bas akan bagi korang naik. Itu lagi satu, korang tak boleh bawa benda basah yang berair lah. Macam ikan, ayam, daging. Itu tak digalakkan dalam bas. Kalau korang nak naik bas, pastikan barang tu tak basah lah. Pastikan kering lah baru boleh naik dengan selamat. Kalau tunggu pada sana, menuju ke sini, pergi ke JB. Yang ni dia punya untuk check lah ke mana. Korang boleh tengok. Kereta bas kita dah sampai dah. Pastikan dah ada signboard atas. Batal tak akan.
barang pertama, barang air, cawan air atau air twin. Cawan air twin tu kita akan beli dekat akak stand ni dah RM40. Tapi nak jumpa dekat Spimat, ikut saya pergi Spimat. Jom sini jalan. Okay, kita dah sampai Spimat. Saya rasa tunggu depan ni kot. Depan ni akan jumpa akak tu. Okay, dalam 5 minit akak tu sampai. Nanti saya akan ceritakan background saya sikit lah pasal kenapa saya dah lama tak buat YouTube. Dulu saya buat YouTube, ada team tapi dia pecah lah. Tu saya ada buat konten makanan. Tapi tu pun YouTube lama tak dapat diselamatkan sebab nama pun tukar. So ni pun nak comeback balik untuk balik di dalam dunia YouTube balik. Harap korang support lah saya punya live YouTube untuk next video akan datang. Yes, kita dah beli ni kotak ni. Kita tengok dalam dia macam mana. Kotak dia macam ni lah. Agak berat sikit lah nak bawa, tapi okey lah. Semua ada. Semua ada cun. Okay, lepas ni kita pergi keluar duit dekat OCBC Bank, dia syarikat saya ataupun dekat My Bank. Dua bank ni kita akan pergi. Lepas tu kita akan check abang yang jual meja tu. Tengok ada respon macam mana, dia balas ke tak, kita tunggu je. Sebab lambat sikit balas lah, saya pun tak tahu lah macam mana. Harap dia balas lah. Sebab saya nak tengok condition meja tu macam mana. Kalau okey, ambil beli. Kita order dah lama, hantar ke tempat saya nak niaga tu. Okay guys, kita pergi ke pos besar JB naik bas. Dengan kotak saya ni agak berat juga. Lepas begitu kita pergi keluarkan duit. Lepas keluar duit kita pergi Taman Loncik untuk ambil meja pula. Okay guys, ini bas percuma untuk rakyat Johor. Siapa nak naik, ini laluan dia. Tengok masuk berapa diorang ambil. Ini masuk jam berapa diorang ambil. Orang kena elok lah kerana naik bas percuma ni. Bukan senang nak naik bas percuma lah, agak sulit sikit lah. Bas ni kalau naik kena pakai IC. Kalau tak ada IC tak boleh naik. Tapi ni untuk letak barang. Kita sampai Bandar JB, satu lagi ni.
kita akan pergi ke OCBC Bank untuk keluarkan duit dengan My Bank untuk keluarkan duit untuk beli barang bisnes lah. Lepas tu kita akan tunggu abang tu balas ke tak. Kalau tak balas, meja akan dibeli. Kalau tak jadi beli, saya akan beli barang niaga lah daripada online. Tengok keadaan macam ni. Kita akan lalu sini, nak terus belah tepi dekat Lebuh Raya tu baru jumpa OCBC Bank. Banyak perubahan nak kat sini. Laluan pun dah lagi makin cantik. Dulu buruk je, sekarang dah makin cantik lah. Kata makin maju sikit lah. Okay, kita sampai OCBC Bank. Depan ni dia nak buat perubahan sikit lah. Itu yang banyak yang pecah batu. Nanti makin lawa JB ni. Berehat kejap sini Saya ada YouTube bernama Gabriel Aberration. Saya kebetulan tu pecah disebabkan salah faham tim. Lepas tu saya buat YouTube sendiri untuk makanan lah. Nama dia Orang Lapar Channel. Tapi itu pun tak dapat selamatkan sebab kod nombor phone lama tu tak dapat detect. So YouTube tu burn lah. Walaupun dah 1000 lebih subscriber, Boston tak lepas lagi. Dan saya sekarang terpaksa buat yang baru. Yang baru ni pun saya beranikan diri nak buat, proyekkan diri. Dengan follower yang ada sekarang pun tak banyak. Harap kau support lah sampai 1k follower. Dan jangan lepas tontonan supaya watch time saya kali ni lepas. Kalau lepas, saya nak buat lagi macam-macam video lagi untuk bantu orang, untuk upgrade skill, untuk upgrade konten lagi menarik. Harap korang follow lah. Jangan lupa tengok sampai habis. Saya ada tanya pasal meja tu, nampaknya tak berjaya juga. Nanti baru saya cari. Ni kita pergi on the way ke tempat negara saya. Dan kita tengok harga item yang nak beli lah. Item apa yang kita jual, untuk produk terbaru lah. Kita tengok apa yang akan kita jual. Okay guys, ini adalah item-item yang setelah dibeli. Tunggu dia sampai. Saya akan buat part 2 pula. Hai guys, selamat datang ke konten saya. Jangan lupa share, like dan komen. Tunggu video seterusnya.